Pernahkah anda terfikir jika apa yang diberitahu kepada anda tentang hari tua anda adalah satu pembohongan? Kita telah dibuat percaya bahawa mencapai umur 60, 70 atau 80 tahun adalah sinonim dengan kemerosotan, kepasrahan, menerima bahawa tubuh anda perlahan-lahan padam sementara meja sisi katil anda penuh dengan botol pil. Ini adalah kesilapan besar. Apa yang akan saya dedahkan kepada anda hari ini bukan sekadar nasihat diet biasa. Ia adalah strategi kelangsungan hidup klinikal. Dengar baik-baik, kerana apa yang dipertaruhkan adalah kebebasan anda. Selama lebih 20 tahun, saya telah melihat di klinik saya warga emas yang datang menyeret kaki, yakin bahawa glukosa mereka tidak akan pernah turun, percaya bahawa keletihan kronik dan penglihatan kabur adalah norma baharu mereka. Hari ini, pesakit-pesakit yang sama itu telah mendapatkan semula kawalan. Bukan kerana keajaiban, bukan kerana ubat eksperimen bernilai ribuan dolar, tetapi kerana mereka memahami biokimia apa yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Hari ini, saya akan mendedahkan alat biologi, ya, buah-buahan, tetapi difahami sebagai ubat hidup yang boleh menjana semula kepekaan anda terhadap insulin. Tetapi sebelum kita mendalaminya, saya ingin berlaku jujur secara brutal dengan anda. Industri makanan tidak mahu anda tahu perkara ini. Lebih menguntungkan untuk mengekalkan anda sakit dan bergantung daripada mengajar anda makan untuk sembuh. Jika anda merasakan maklumat ini penting, jika anda percaya anda layak menjalani tahun-tahun emas anda dengan bermaruah dan kuat, berikan tanda suka pada kandungan ini dan langgan sekarang juga. Lakukannya supaya algoritma faham bahawa kesihatan warga emas itu penting. Jangan biarkan maklumat ini hilang dalam hingar internet. Sertai komuniti penentangan ini. Sudah buat? Bagus. Sekarang bersedialah. Kerana buah nombor 1 yang akan saya dedahkan di hujung nanti dianggap oleh penyelidik elit sebagai agen yang begitu kuat sehinggakan di bawah pengawasan perubatan, ia membolehkan pengurangan dos farmakologi. Tetapi jangan mendahului, kita akan membina kesihatan anda langkah demi langkah. Perbezaan antara orang tua yang terlantar dan yang bermain dengan cucu-cucunya bukan pada jin, ia pada pengetahuan. Ia pada mengetahui molekul khusus mana yang mengaktifkan pembaikan pankreas anda. Dan ini, kawan baikku, akan menjimatkan anda sejumlah besar wang dalam rawatan masa hadapan. Anda lebih suka berbelanja di pasar atau di farmasi? Pilihan di tangan anda. Buat nombor 9. Apple hijau. Mari kita mulakan dengan apa yang kelihatan mudah tetapi menyembunyikan kerumitan yang menarik. Apple hijau. Ramai penghidap diabetes lari daripada buah-buahan seolah-olah ia racun, menyangka semuanya gula tulen. Kesilapan besar. Dengan menyingkirkan semua buah-buahan, anda menafikan diri anda daripada polifenol yang melindungi buah pinggang dan mata anda. Tetapi awas, tidak semua apple sama. Yang merah mungkin terlalu manis, tetapi yang hijau adalah alat pengawalan metabolik. Mengapa? Kerana serat larut yang dipanggil pektin. Saya mahu anda bayangkan perut anda sekarang. Apabila anda makan roti putih, nasi atau pencuci mulut, perut anda seperti pintu yang terbuka luas. Glukosa masuk seperti runtuhan salji, menghentam darah anda, melunjakkan insulin anda dan merosakkan arteri anda. Ia huru-hara. Tetapi apabila anda makan apel hijau, pektin bertindak sebagai gel, sebagai penjaga pintar yang menutup pintu itu dan hanya membenarkan glukosa lalu setitis demi setitis. Satu kajian daripada British Journal of Nutrition adalah tetas. Pengambilan yang kerap mengurangkan risiko diabetes jenis 2 secara drastik. Tetapi inilah rahsia klinikalnya. Anda mesti makannya dengan kulit. Di situlah terletaknya antioksidan yang melawan keradangan. Sebiji apel hijau pada perut kosong bukan makanan. Ia adalah isyarat yang anda berikan kepada tubuh anda untuk berkata, hari ini kita akan mengawal gula. Saya pernah ada pesakit yang menggantikan biskut petang mereka dengan apel hijau. Hasilnya, kurang keinginan makan malam dan yang paling penting, glukosa stabil pada waktu subuh. Dan saya bertanya kepada anda sekarang. Saya mahu anda jawab di ruang komen untuk tahu jika anda memberi perhatian. Adakah anda telah menyingkirkan buah-buahan kerana takut gula? Atau adakah anda telah mencuba menggantikan pencuci mulut dengan apel? Tulis ya atau tidak di bawah. Saya mahu membaca pengalaman asli anda. Buah nombor 9. Avokado.
Jika apple adalah penjaga pintu, avokado adalah tukang kunci yang membaiki kunci berkarat sel-sel anda. Sinilah sains menjadi menarik. Avokado secara teknikalnya adalah buah, tetapi ia tidak manis. Dan itu menjadikannya harta tersembunyi bagi penghidap diabetes yang pintar. Masalah diabetes jenis 2 pada banyak warga emas bukan sekadar kekurangan insulin. Ialah sel-sel mereka tidak mendengar insulin. Inilah yang kita panggil rintangan. Bayangkan insulin adalah kunci yang cuba membuka sel supaya tenaga masuk. Selepas bertahun-tahun pemakanan buruk, kunci itu berkarat, tersekat. Glukosa kekal di luar, dalam darah, membusuk tisu anda, sementara sel-sel anda mati kelaparan. Itulah yang menyebabkan anda keletihan. Avokado dengan asid lemak mono tak terpunya menggilap kunci itu. Ia meningkatkan kebolehterapaan membran sel. Satu kajian daripada Nutrition Journal membuktikan bahawa menambah separuh avokado dalam makanan mengurangkan tindak balas glisemik sebanyak 40%. 40%. Ia hampir separuh daripada lonjakan gula yang anda akan alami tanpanya. Saya tidak menyuruh anda makan sekilo, separuh avokado, semasa makan tengah hari. Disapu di atas roti gandum penuh, bukan dengan nachos goreng. Lemak sihat memberitahu perut anda, perlahan-lahan, tiada tergesa-gesa. Dan itu dalam jangka masa panjang bermakna kurang kerosakan buah pinggang, kurang kerosakan pada retina dan lebih banyak wang dalam poket anda dengan mengelakkan komplikasi perubatan yang teruk. Seorang pelanggan menulis kepada saya baru-baru ini, "Doktor, sejak saya makan malam salad dengan avokado, saya tidak lagi bangun lapar tengah malam." Itu kawalan hormon. Itu mendapatkan semula hidup anda. Adakah anda melakukannya? Atau adakah anda masih makan malam yang melonjakkan gula anda semasa anda tidur? Buah nombor 8, pir. Mari terus maju. Jika avokado menggunakan lemak untuk mengawal, pir menggunakan seni bina serat yang luar biasa. Pernahkah anda perasan bahawa pir mempunyai tekstur berpasir? Tekstur itu adalah rahsianya. Ia mengandungi sel batu, sclerids dan gabungan serat larut dan tidak larut yang menjana kekenyangan yang kebal. Musuh besar warga emas dengan diabetes adalah makan ringan, snacking, keinginan tidak terkawal untuk makan sesuatu yang manis kerana otak merasakan ia kekurangan tenaga. Pir memotong kitaran itu. Ia bertindak sebagai penapis fizikal dalam usus anda. Ia memperlahankan pencernaan sehingga pankreas anda, organ yang mungkin sudah letih selepas bertahun-tahun, tidak perlu bekerja secara paksa. Anda memberi rehat kepada pankreas anda. American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa pengambilan pir dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah untuk mendapat komplikasi metabolik. Dan ada sesuatu lagi. Pir mengandungi sorbitol, gula semula jadi yang diserap dengan sangat perlahan dan menarik air ke usus membantu juga dengan sembelit yang begitu biasa dalam golongan warga emas disebabkan oleh ubat-ubatan. Semuanya berhubung kait. Makanlah dengan kulit, sentiasa dengan kulit. Di situ ada flavonoid. Sebiji pir pada pertengahan pagi adalah pelaburan dalam kestabilan emosi anda. Kerana apabila gula anda tidak naik dan turun seperti roller coaster, mood anda bertambah baik. Kejelasan mental anda bertambah baik. Anda berhenti menjadi datuk pemarah untuk menjadi datuk yang hadir dan bertenaga. Buah nombor 7, limau gedang. Perhatian di sini kerana kita memasuki kawasan ubat semula jadi. Pernahkah anda perasan bahawa limau gedang mempunyai tekstur berpasir? Tekstur itu adalah rahsianya. Ia mengandungi sel batu, sclerids dan gabungan serat larut dan tidak larut yang menjana kekenyangan yang kebal. Musuh besar warga emas dengan diabetes adalah makan ringan, snacking, keinginan tidak terkawal untuk makan sesuatu yang manis kerana otak merasakan ia kekurangan tenaga. Limau gedang memotong kitaran itu. Ia bertindak sebagai penapis fizikal dalam usus anda. Ia memperlahankan pencernaan sehingga pankreas anda, organ yang mungkin sudah letih selepas bertahun-tahun, tidak perlu bekerja secara paksa. Anda memberi rehat kepada pankreas anda. American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa pengambilan limau gedang dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah untuk mendapat komplikasi metabolik. Dan ada sesuatu lagi. Limau gedang mengandungi naringenin, sebatian bioaktif yang memberitahu hati. Cukup, berhenti hasilkan glukosa yang tidak perlu. Ia membaiki isyarat insulin. Satu kajian dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan peningkatan terkara dengan rintangan insulin dengan pengambilan limau gedang yang kerap. Tetapi, dan di sini saya perlukan anda beri perhatian penuh. Limau gedang sangat kuat. Begitu kuat sehingga ia berinteraksi dengan ubat-ubatan. Jika anda mengambil statin untuk kolesterol, ubat untuk tekanan darah atau anxiolitik, limau gedang boleh meningkatkan kesannya dan menyebabkan toksisiti.
Ini adalah perubatan sebenar, bukan mainan. Jika anda mengambil ubat-ubat itu, rujuk doktor anda sebelum menambah limau gedang ke dalam diet harian anda. Jika anda tidak mengambil ubat-ubat itu, separuh limau gedang sebelum makan boleh menjadi sekutu terbaik untuk menyediakan tapak metabolik. Ia bertindak sebagai pencerna pertama yang memastikan apa yang anda makan selepas itu tidak memudaratkan anda. Dan kita belum sampai ke yang terbaik. Yang akan datang seterusnya bekerja secara langsung pada peredaran darah dan penglihatan. Dua perkara yang saya tahu sangat merisaukan anda. Ketakutan kehilangan penglihatan adalah nyata dan buah nombor 5 adalah khusus untuk itu. Sebelum meneruskan dengan buah seterusnya yang membersihkan arteri anda, saya ingin berhenti seketika. Saya tahu kadang-kadang ia nampak sukar. Saya tahu lebih mudah membuka paket biskut daripada mengupas buah. Tetapi, berapa nilai penglihatan anda? Berapa nilai kaki anda? Kita bercakap tentang mengelakkan amputasi, mengelakkan dialisis. Saya memberikan anda peta untuk keluar dari labirin. Jika anda komited dengan kesihatan anda, jika anda benar-benar akan mengamalkan ini, saya mahu melihat perkataan buah-buahan di ruang komen sekarang juga. Jangan buat untuk saya. Buat sebagai kontrak dengan diri sendiri. Tuliskan. Istiharkan bahawa anda mengambil alih kawalan. Buah nombor 6. Beri biru, blueberry. Kita tinggalkan hati dan pergi ke pipe mikro tubuh anda, kapilari. Beri biru bukan sekadar fashion. Ia adalah kejuruteraan vaskular. Masalah senyap diabetes ialah glukosa adalah seperti kaca hancur yang beredar dalam urat anda. Ia mengikis dan merosakkan dinding dalam arteri anda, menyebabkan keradangan dan akhirnya penyumbatan, serangan jantung, stroke. Beri biru syarat dengan antosianin. Pigmen biru ini adalah antioksidan yang menembusi sel dan memadamkan keradangan. Satu kajian Universiti Maine membuktikan bahawa ia meningkatkan kepekaan insulin pada orang dewasa dengan sindrom metabolik. Tetapi, kuasa sebenarnya adalah dalam perlindungan. Ia melindungi saraf periferi. Adakah anda rasa kesemutan di kaki? Neuropati yang membuat anda tidak boleh tidur itu. Antioksidan beri biru membantu melindungi mielin saraf anda. Anda tidak perlukan sekilo, segenggam kecil, segar, tiada jus industri yang merupakan air dengan gula dan pewarna. Itu sampah. Saya merujuk kepada buah utuh, dicampur dengan sedikit yogurt asli atau oat. Anda sedang melabur dalam mengelahara kaki yang sihat, dalam mengelahara peredaran darah anda mengalir sehingga jari terakhir. Selain itu, ia meningkatkan ingatan. Dan pada usia kita, mengekalkan minda kajam adalah sama pentingnya dengan mengekalkan tubuh kuat. Apa gunanya mempunyai tubuh yang sihat jika anda tidak ingat nama orang terasin? Beri biru melawan kemerosotan kognitif yang dipercepatkan oleh gula tinggi. Ia adalah perisai berganda, tubuh dan minda. Ini membawa kita kepada kebimbangan yang saya lihat setiap hari pada pesakit tua saya. Penglihatan. Doktor, saya nampak tumpuk. Doktor, saya susah nak fokus. Retinopati diabetik adalah tragedi yang boleh dielakkan. Dan buah seterusnya adalah mungkin pertahanan pemakanan terbaik anda daripada buta. Buah nombor 5, jambu batu. Di sini kita memasuki kawasan suci. Jika ada sesuatu yang menakutkan pesakit tua saya, lebih daripada kesakitan, ia adalah kegelapan, kehilangan penglihatan. Retinopati diabetik tidak memberi amaran. Ia maju dalam diam, memadamkan penglihatan periferi anda sehingga suatu hari anda hanya tidak lagi melihat wajah cucu anda dengan jelas. Ia adalah tragedi yang dalam banyak kes bermula dengan salur darah kecil di mata anda yang pecah akibat lebihan gula. Tetapi, di sinilah jambu batu menjadi perisai biologi anda. Buah tropika ini yang sering diabaikan atau dianggap biasa dan murah adalah bom vitamin C. Jauh lebih banyak dari orin. Dan vitamin C bukan sahaja untuk selsema. Ia adalah antioksidan tertinggi yang menguatkan dinding kapilari retina anda. Bayangkan mata anda diberi makan melalui pipe mikroskopik. Diabetes mengikis pipe tersebut. Jambu batu menyapunya semula, menguatkannya. Selain itu, seratnya begitu padat sehingga ia menerapan gula sebelum sampai ke darah. Satu kajian dalam Nutrition and Metabolism membuktikan bahawa makan jambu batu utuh mengurangkan lonjakan glukosa dengan ketara. Tetapi, perhatian, utuh. Saya telah melihat pesakit melakukan jenayah membuat jus jambu batu,
menapis serat dan minum hanya air dengan gula. Itu racun. Dengan membuang serat, anda menukar ubat menjadi tembakan glukosa. Anda mesti memakannya dengan menggigit dengan kulitnya dicuci bersih. Di situlah terletaknya keajaiban. Dan yang terbaik, ia murah. Anda tidak perlu mengimport buah-buahan eksotik dengan harga yang tidak terjangkau. Penawarnya kadang-kadang tumbuh di halaman jiran anda. Adakah anda mempunyai akses mudah kepada jambu batu di kawasan anda atau sukar didapati? Ceritakan di ruang komen. Saya mahu tahu sejauh mana ubat semula jadi ini boleh diakses oleh anda. Buah nombor 4. Cherry. Jika jambu batu melindungi mata anda pada waktu siang, cherry melindungi hidup anda pada waktu malam. Berapa kali anda terjaga pada jam 3 pagi dengan mulut kering, mahu membuang air kecil atau sekadar jantung berdegup laju? Itu, kawan baikku, adalah glukosa anda menjerit meminta tolong semasa anda tidur. Tidur terganggu adalah musuh senyap diabetes. Jika anda tidak tidur nyenyak, kortisol anda naik dan jika kortisol anda naik, gula anda melonjak tinggi pada waktu pagi walaupun anda tidak makan malam apa-apa. Cherry adalah konduktor orkestra yang mengembalikan keharmonian kepada tubuh anda. Ia mengandungi melatonin semula jadi dan anthocyanin khusus yang mengurangkan keradangan malam. Bayangkan, tubuh anda adalah sebuah kilang yang perlu ditutup untuk penyelenggaraan setiap malam. Jika glukosa tinggi, pekerja tidak boleh membaiki mesin. Cherry menurunkan keradangan, membenarkan melatonin bertindak dan menghadiahkan anda tidur nyenyak dan memulihkan yang sangat anda perlukan untuk tidak menua sebelum waktunya. Satu kajian dalam Journal of Diabetes and Metabolic Disorder mengaitkan pengambilan cherry dengan penurunan tekanan oksidatif. Apa maksudnya dalam bahasa mudah? Kurang karat dalam paip anda. Dan anda? Adakah anda menderita insomnia atau bangun kencing 3 kali semalam? Tulis tidur di ruang komen jika ini berlaku kepada anda. Jangan abaikannya. Tidur anda adalah bengkel pembaikan anda. Jika ia ditutup, tubuh anda akan hancur berkecai-kecai. Buah nombor 3. Betik. Mari kita tinggalkan malam dan pergi ke waktu subuh. Mari kita bercakap tentang bagaimana anda memulakan hari anda. Kebanyakan penghidap diabetes melakukan kesilapan matal dengan bersarapan roti putih dan kopi bersusu. Itu adalah bom atom untuk pankreas yang hampir tidak berfungsi. Di sini, masuknya betik. Buah ini bukan sahaja manis dan lembut, ia adalah enzim hidup. Ia mengandungi papain, bahan yang membantu menghadam protein dan mengurangkan beban pada sistem pencernaan anda. Pernahkah anda rasa perut berat, kembung yang berterusan sepanjang hari? Sistem pencernaan yang radang tidak boleh memproses insulin dengan baik. Betik bertindak sebagai balsam, kaya dengan beta-karotin iaitu juga melindungi mata anda dan vitamin A, buah ini membaiki mukosa usus. Dan ingat ini, kesihatan bermula di usus. Jika usus anda telip dan radang, diabetes anda tidak akan terkawal. Betik menutup, menenangkan dan menyuburkan. Satu kajian dalam Journal of Diabetes and Metabolic Disorder mengaitkan pengambilan betik dengan penurunan tekanan oksidatif. Apa maksudnya dalam bahasa mudah? Kurang karat dalam paip anda. Kurang penuaan sel. Tetapi kuncinya adalah pada penggantian. Bukan tentang makan betik dan roti. Ia tentang makan betik bukannya roti. Secawan betik segar dengan beberapa titis lemon. Lemon meningkatkan penyerapan antioksidannya dan mengurangkan lagi kesan glisemik. Ia adalah sarapan juara yang mahu mencapai umur 90 tahun berjalan tegak. Fikirkan wang yang anda belanjakan untuk antasid, pil pencernaan, julap. Betik boleh menggantikan sebahagian besar farmasi bergerak yang anda bawa dalam beg tangan. Ia adalah ekonomi pintar. Ia adalah kesihatan pencegahan. Buah nombor 2, beri merah, cranberry. Perhatian, kerana ini berbeza daripada beri biru yang kita sebutkan sebelum ini. Beri merah, cranberry adalah binatang yang berbeza sama sekali. Ia mempunyai rasa masam, kelat yang ramai tidak suka pada mulanya. Tetapi rasa itu adalah ubat yang sedang bertindak. Jika beri biru melindungi saraf, beri merah membersihkan arteri dan melindungi ingatan anda daripada demensia vaskular. Diabetes mempercepatkan pengerasan arteri, aterosklerosis dan demensia. Otak terkaramel dengan gula tinggi.
Kita kehilangan ingatan, tumpuan, ketajaman. Beri merah mengandungi proantosianidin jenis A. Molekul ini unik kerana ia menghalang bakteria dan kolesterol jahat daripada melekat pada dinding tisu anda. Bayangkan arteri anda sebagai paip dapur yang bertahun-tahun dipenuhi lemak dan kerak. Beri merah adalah penyah lemak industri semula jadi. Ia mengekalkan aliran bersih. Satu kajian dalam Diabetes Care menunjukkan peningkatan dalam profil lipid, kolesterol dan trigliserida pada penghidap diabetes. Dan kita semua tahu bahawa diabetes dan kolesterol berjalan seiring menuju serangan jantung. Dengan membersihkan arteri anda melindungi jantung dan otak anda. Bagaimana untuk mengambilnya? Inilah hilahnya. Kerana memakannya mentah sangat masam bagi sesetengah orang. Infusi atau teh sangat berkuasa. Didihkan air, masukkan segenggam beri merah kering tanpa gula tambahan, semak label, biarkan ia melepaskan pati merahnya dan minum air suam itu. Ia adalah tonik vaskular. Ia juga membantu mencegah jangkitan saluran kencing yang merupakan wabak berterusan pada penghidap diabetes disebabkan gula dalam air kencing yang memberi makan kepada bakteria. Ia adalah 2 dalam 1. Anda melindungi jantung dan buah pinggang anda pada masa yang sama. Adakah anda risau tentang ingatan anda? Adakah anda rasa anda terlupa perkara lebih cepat daripada sebelumnya? Ia bukan perkara biasa usia. Ia kekurangan pengairan darah. Beri merah boleh membantu anda mendapatkan kembali aliran penting itu ke otak anda. Kita sedang sampai ke puncak. Kita telah menelusuri buah-buahan yang membaiki penglihatan, tidur, pencernaan dan arteri. Tetapi ratunya masih belum muncul. Yang nombor 1, yang telah terbukti di makmah klinikal mempunyai kesan hampir farmakologi dalam penjanaan semula kepekaan insulin. Apa yang akan saya dedahkan dalam beberapa saat boleh mengubah ujian hemoglobin glikosilasi anda yang terseterus. Bukan keterlaluan, ia sains yang diaplikasikan kepada pemakanan. Tetapi sebelum memberikan nama buah ajaib ini dan resepi akhir salad vital yang menggabungkan semua ini, saya perlukan anda merenung. Adakah anda bersedia untuk membuat perubahan? Kerana tidak berguna jika saya memberi pengetahuan jika anda tidak meletakkan tindakan. Buah nombor 1 boleh didapati. Ia lazat tetapi telah disalahkan secara tidak adil. Hari ini, kita akan memecahkan mitos itu. Bersedialah kerana kita akan bercakap tentang penjanaan semula selular. Kita akan bercakap bagaimana mengembalikan kepada tubuh anda keupayaan memproses tenaga seperti ketika anda berumur 30 tahun atau sekurang-kurangnya mendekati seboleh mungkin. Buah nombor 1, strawberry. Kita sudah sampai. Buah yang telah disalahkan secara tidak adil, ditolak ke kategori gula-gula terlarang kerana rasa manis dan warna merah gairahnya. Tetapi dengar baik-baik, strawberry adalah mungkin senjata biologi paling canggih yang direka oleh alam semula jadi untuk memerangi rintangan insulin. Penyelidik di seluruh dunia, dari Eropah hingga Amerika Utara, sedang menilai semula makanan ini bukan sebagai pencuci mulut semata-mata tetapi sebagai alat terapeutik. Mengapa? Kerana strawberry menyerang akar masalah. Kebanyakan penghidap diabetes jenis 2 mempunyai pankreas yang keletihan dan sel-sel yang pekak terhadap insulin. Strawberry syarat dengan fisetin, flavonoid yang dalam kajian praklinikal telah terbukti mengurangkan komplikasi diabetes dan melindungi neuron. Tetapi yang paling mengagumkan adalah keupayaannya untuk mengurangkan keradakan kronik grade rendah. Keradakan halimunan itu yang membuat anda rasa tua, letih dan sakit. Satu kajian penting yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition mendedahkan sesuatu yang sepatutnya berada di semu muka depan. Orang yang mengambil strawberry secara kerap menunjukkan pengawalan glisemik yang lebih baik selepas makan dan kejatuhan drastik dalam penanda keradakan. Ia seperti pemadam api untuk darah anda. Tetapi inilah perangkapnya dan saya mahu sangat jelas supaya anda tidak melakukan kesalahan maut. Saya tidak bercakap tentang jam strawberry. Saya tidak bercakap tentang yogurt berisa strawberry yang penuh dengan sairap jagung. Saya tidak bercakap tentang jus industri. Produk-produk itu adalah bom tangan untuk pankreas anda. Saya bercakap tentang strawberry segar, mentah, utuh. Apabila anda memakannya begitu, serat dan asid organiknya memperlahankan penyerapan gulanya sendiri. Ia adalah reka bentuk yang persempurna. Segenggam strawberry pada waktu petang, apabila anda berasa cemas untuk makan sesuatu yang manis, bukan sahaja menenangkan otak anda, tetapi menipu metabolisme anda supaya bekerja untuk kebaikan anda. Bayangkan setiap strawberry adalah pil merah kecil yang membersihkan reseptor insulin anda. Dengan memasukkannya, anda melindungi jantung anda, meningkatkan sistem imun anda
Dan yang paling penting, anda memberi isyarat kepada tubuh anda bahawa semuanya baik-baik sahaja. Sekarang, saya ada soalan serius untuk anda. Adakah anda telah mengelak strawberry kerana takut? Adakah anda diberitahu 20 tahun lalu bahawa buah-buahan merah adalah buruk? Sains berkembang, perubatan berevolusi. Tiba masanya untuk mengemas kini perisian mental anda. Resepi utama, salad vital. Sekarang anda mempunyai 10 kunci, 10 alat. Tiada gunanya jika ia berselerak. Keajaiban sebenar, alkimia yang saya lihat mengubah kehidupan di klinik saya berlaku apabila anda mencipta sinergi. 1 + 1 dalam biologi bukan 2, kadang-kadang ia 10. Saya mahu mengajar anda menyediakan apa yang saya panggil salad vital untuk penghidap diabetes. Ia bukan campuran biasa, ia adalah strategi pemakanan lengkap dalam satu mangkuk. Beri perhatian kerana ini boleh menjadi makan tengah hari atau makan malam standard anda 3 kali seminggu. Anda perlukan mangkuk besar. Visualisasikan. Pertama, asas. Separuh apel hijau dipotong dadu dengan kulit. Ingat, pektin. Kemudian, brek lemak. Separuh avocado masak dihiris. Ini akan memastikan penyerapan perlahan. Tambah serat struktur. Sebiji pear dipotong juga dengan kulit. Masukkan pengawal hati, separuh limau gedai dikupas jika doktor anda membenarkannya dengan ubat anda, jika tidak, abaikan dan guna lebih banyak lemon. Tambah perlindungan vaskular, segenggam beri biru dan beberapa beri merah kering tanpa gula. Jangan lupa penglihatan, sebiji jambu batu dihiris. Dan tidur, beberapa biji ceri dibuang biji. Dan akhir sekali, penjanaan semula, 3 atau 4 strawberry segar dipotong. Jika anda ada pepaya, tambah beberapa ketul untuk pencernaan. Adakah ia banyak? Tidak. Ia adalah letupan kehidapan, tetapi rahsia yang menyatukan semuanya masih belum ada. Mungkin anda akan taburkan 1 sudu besar biji chia yang telah dihidratkan yang membekalkan omega-3 dan mencipta gel pelindung dalam perut. Dan anda akan siram semuanya dengan jus separuh lemon. Lemon bukan sahaja menghalang buah daripada teroksida menjadi hitam. Asid sitrik mengurangkan indeks glisemik keseluruhan campuran. Ia bijak. Anda mempunyai serat, lemak sihat, antioksidan, vitamin dan mineral. Semuanya bekerja dalam pasukan supaya glukosa anda kekal stabil seperti batu. Salad ini bukan makanan diet. Ia adalah jamuan selular. Apabila anda makannya, anda rasa kenyang, anda rasa tenaga, bukan tidur berat yang anda dapat selepas makan nasi atau pasta. Tubuh anda berterima kasih kepada anda. Kesimpulan, keputusan di tangan anda. Kita telah melalui jalan yang jauh hari ini, dari apel hijau hingga ke strawberry penjana semula. Saya telah memberikan anda pengetahuan yang malangnya sering diabaikan dalam konsultasi pantas 5 minit. Tetapi pengetahuan tanpa perbuatan adalah sampah. Tiada gunanya anda tahu ini jika esok semasa sarapan anda kembali kepada roti putih dan kopi bergula. Diabetes tidak memaafkan ketidaksisteman, tetapi biologi bersyukur. Jika anda memberinya apa yang ia perlukan, ia bertindak balas. Saya telah melihat pesakit berumur 80 tahun mengurangkan dos insulin mereka bawah pengawasan perubatan ketat semata-mata kerana tubuh mereka mula berfungsi dengan lebih baik. Saya telah melihat neuropati hilang. Saya telah melihat tenaga kembali. Usia tua tidak semestinya menjadi hukuman kepada penyakit. Itu adalah pembohongan yang dijual kepada kita. Perbezaan antara menamatkan hari-hari anda di katil hospital atau menikmati berjalan-jalan di Paman bersama keluarga anda selalunya terletak pada apa yang anda putuskan untuk letakkan di hujung garpu anda. Mulakan hari ini. Beli apel hijau. Beli strawberry. Sediakan salad. Jika video ini telah membuka mata anda, jika anda rasa maklumat ini mempunyai nilai sebenar, saya minta pertolongan peribadi. Berikan suka, bukan kerana riak, tetapi kerana setiap like memberitahu YouTube bahawa maklumat ini menyelamatkan nyawa. Kongsikannya dengan kawan-kawan, dengan kumpulan WhatsApp anda, dengan ahli keluarga anda. Kadang-kadang, satu video sahaja boleh menjadi klik yang seseorang perlukan untuk mengubah nasib mereka. Dan jika anda belum lakukannya, langgan. Sertai komuniti kami. Di sini kami tidak menyerah kalah kepada usia. Di sini kami berjuang dengan sains dan alam semula jadi. Tulis di ruang komen buah mana yang anda akan cuba dahulu. Saya mahu membaca komen anda. Saya mahu tahu anda ada di sana mengambil alih kawalan. Ingat,
Kesihatan anda bukan loteri. Ia adalah pembinaan harian. Jaga diri baik-baik dan semoga anda mempunyai minggu yang penuh dengan kecergasan dan glukosa stabil. Jumpa lagi dalam video seterusnya.